Berkata perbuatan sedemikian tidak boleh diterima apatah lagi dilakukan oleh seorang wakil rakyat. Suatu yang tak dapat diterima oleh rakyat. Kita bukan tak ada perbezaan pandangan tentang banyak perkara, tetapi kita ada adab, kita ada tamadun, kita ada akhlak. Datuk Seri Najib tak pernah suruh pun mana-mana kami di kalangan untuk melakar mana-mana caricature muka pemimpin di kalangan parti pembangkang untuk dimomokkan atau dilakukan penghinaan. Ini yang dihina ni adalah Perdana Menteri Malaysia. Rabu lalu, Lee yang mengadakan perhimpunan di Bukit Mertajam telah bertindak biadab dengan memperolok-olokkan imej Perdana Menteri. Dalam pada itu, Pertubuhan Ikatan Usahawan Kecil dan Sederhana Malaysia Ikhlas turut mengecam tindakan Ahli Dewan Undangan Negeri Macang Bubuk itu. Tegas Presidennya Muhammad Ridwan Abdullah, tindakan biadab itu tidak menggambarkan imej adun berkenaan sebagai seorang wakil rakyat. Seorang wakil rakyat, memang cara mereka bertindak terhadap Yang Amat Berhormat PM memang biadab. Dan kami hari ini kita akan bangkit berkenaan isu. Justru itu beliau mendesak Lee meminta maaf ekoran perbuatan biadabnya itu terhadap Perdana Menteri dan rakyat. Di mana hari ini